dan telah memilih kita semua di dalam satu majlis yang paling disukai oleh Allah dan paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu duduk di dalam majlis ilmu, yang mana tuan-tuan semua daripada pagi tadi lagi duduk dalam majlis ilmu sampai ke sekarang. Mudah-mudahan semua dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tulis segala amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti akan dihimpun oleh Allah bersama Nabi kita di dalam surga bighairi hisab di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, tidak terhingga syukur yang Allah beri pada kita tuan-tuan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, nikmat Allah beri pada kita begitu banyak. Sampai kita sekarang ini baru ni diberi peluang oleh Allah menyambut Ramadan, menyambut hari raya. Dan sekarang ni duduk di bulan yang lain pula. Sekarang ni musim orang duduk sibuk nak pergi haji pula. Musim haji, mudah-mudahan orang hak tak pergi lagi satu hari nanti Allah angkat juga sebelum daripada meninggal dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan mana ada ni orang tak pernah pergi lagi, satu hari nanti Allah angkat pergi juga belum pada mati ni, insya-Allah tuan-tuan. Baik, habis. Tajuk saya nak beritahu hari ni iaitu bab doa. Bab doa tuan-tuan. Ayat saya baca tadi dalam suratul Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila seseorang hambaku bertanya akan dikau, aku ni duduk sekat mana, jauh mana aku ni, lalu jawablah olehmu ya Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat dengan dia. Dekat di sini tuan-tuan jangan silap faham. Dekat Allah dengan kita tidak sama dengan dekat kita dengan makhluk. Adapun dekat kita dia panggil dekat hissi. Macam tuan-tuan kita duduk atas kursi, ada orang duduk sebelah, maka dekat orang sebelah dengan kita tu dia panggil dekat hissi dalam ilmu usuluddin. Adapun Allah dekat dengan kita bukan macam dekat duduk sebelah tu dah. Dekat Allah dengan kita dia panggil dekat maknawi. Makna dekat maknawi ialah Allah Ta'ala ni lebih dekat daripada, kata ulama', lebih dekat daripada mata putih dengan mata hitam. Dekat lagi Allah dengan kita. Mata kita ni tuan-tuan ada dua. Ada mata putih, ada mata hitam. Boleh pisah tak dua tu dekat? Saya nak tanya tuan-tuan, boleh pisah tak? Kenapa tak boleh pisah? Sebab apa? Sebab dia duduk sekali dah. Betul tak ni? Mana terlampau dekat, nak beritahu tak boleh. Mana kalau buang mata hitam, buang juga mata putih. Mana gitu. Kalau buang mata putih, kena buang juga mata hitam. Nak ayat hampirnya dua mata, tapi Allah lebih hampir daripada tu dengan kita. Allahu akbar. Anni fa inni qarib, lebih hampir pada tu tuan-tuan. Jadi bila Allah ni lebih hampir pada kita, maknanya Allah amat tahu apa yang kita buat. Allah amat mendengar apa yang kita minta. Allah melihat apa yang kita buat. Itu makna terlebih dekatnya Allah. Itu makna dekat maknawi. Maka bila Allah ni dekat dengan kita, lalu Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i iza da'an. Bila kamu minta dengan aku, apa saja kamu minta aku terima. Apa saja kamu minta aku dengar. Apa saja kamu buat aku tengok. Apa saja pun Allah mengetahui, kerana Allah itu terlebih hampir, lebih daripada, dalam ayat lain mengatakan lebih dekat daripada orang dengan tekak.
Di tekak kita ni tuan-tuan ada urat. Urat ni dengan tekak ni dekat lagi. Allah dengan kita lebih daripada itu. Lebih dekat daripada mata putih dan mata hitam. Maka oleh sebab itu, ujibu da'watad da'i iza da'an, apabila kita berdoa minta pada Allah, maka Allah terima segala permohonan kita. Doa ada dua kata ulama. Ada doa orang yang Allah terima dia atas dunia lagi. Ada satu lagi doa Allah tak terima dunia, Allah terima di akhirat. Ada seorang ni tuan-tuan, cerita disebut dalam hadis Nabi SAW. Orang ni dia doa waktu dia hidup, tapi semua doa dia Allah tak terima. Doa tu siang malam, tiap-tiap lepas sembahyang doa, minta juga, tapi Allah tak bagi. Bila dia meninggal dunia, Allah rupakan seorang malaikat cantik, baunya harum, putih tuan-tuan, mari duduk dekat dengan dia dalam kubur. Jadi dia tanya malaikat, wahai malaikat ni siapa ni? Orang ni. Nah, lalu malaikat kata, inilah orang yang Allah perintah. Waktu atas dunia dulu kamu doa Allah tak kabul, tapi hari ni Allah nak kabul. Orang ni akan jaga kamu daripada kamu hari mati ni sampai bawa kamu masuk ke surga Allah di akhirat. Nak beritahunya tuan-tuan, kita ni jangan putus asa doa dengan Allah. Jangan kita doa sekali, malah aku Allah tak bagi. Doa dua kali, malah aku Allah tak bagi. Doa sebulan dah, malah Allah tak bagi pun. Doa setahun dah, 10 tahun Allah tak bagi. Akhirnya kita putus asa, berputus tak doa, tak boleh. Tuan-tuan tengok dalam Quran cerita Nabi Adam doa lama mana? Lama mana Nabi Adam doa tuan-tuan? 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana. Quran tengok. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Apa tu? Lanakunanna minal khasirin. Bukan satu hari baca, 40 tahun. Allahu Akbar. Nabi Adam 40 tahun baca doa ni, siang malam. Kita doa sekali pun malah dah. Assalamualaikum, assalamualaikum, pun balik. Putus asa dengan Allah. Dan kita putus asa tuan-tuan, ibu-ibu semua, banyakkan doa pada Allah. Dan doa yang paling afdal antara doa ialah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doa yang paling baik. Ini doa ketika Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina tuan-tuan. Bukit Tursina ni di Mesir. Sekarang ni bukit tu ada lagi. Nah, waktu Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa tanya, ya Rabbi, ajarkan, alimni ad'u ilaik, ajarkanlah aku bagaimana cara aku nak doa padamu. Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina. Lalu Allah ajar pada Nabi Musa, ya Musa, berdoalah padaku, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Lalu Nabi Musa kata, ya Rabbi, sikit je doa, ajar banyak sikit. Takkan ni yang nak baca, ajar banyak sikit. Lalu Allah berfirman Nabi Musa, ya Musa, tak sikit dah, satu doa tu merangkumi dunia akhirat. Kamu minta Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah berilah pada aku kemaafan, wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah, kan dia beri kesihatan sepanjang hayat hidupku. Enggak cukup lah, takkan nak apa lagi. Fid din, pada agama aku, wad dunya, di dunia aku, wal akhirah, dan akhirat. Nak apa lagi tuan-tuan? Nak minta apa lagi? Nak minta anak, anak pun dunia dah, cukup dah, mari belaka dah. Jadi itulah doa yang diajar oleh Allah kepada Nabi Musa waktu dia duduk di Bukit Tursina. Tu dia. Bukit Tursina ni tuan-tuan, di Mesir. Kalau tuan-tuan nak pergi ziarah boleh. Amba ni pergi Mesir 5 kali dah, tapi tak pergi lagi Bukit Tursina sebab jauh. Daripada Mesir Kairah kena naik bah 4-15 jam baru sampai. Jauh. Kalau duduk Kelantan kena pergi Johor, jauh lagi. Singapura. Kelantan, Singapura. Lagu tu.
Jadi itulah doa yang diajar oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan doa ini dibaca tempat saya belajar di Yaman, di Tarin. Dia baca ni semua. Abi Umar siapa pun tuan-tuan baca doa ni lah. Kalau ibu-ibu pergi ke Yaman tak baca doa lain, baca doa ni lah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu saja doa. Nah, doa lain banyak lagi. Nak baca hal lain pun tak ada masalah. Tu dia. Itu salah satu daripada doa yang paling afdal. Dan ulama beritahu doa yang paling afdal ialah doa yang ada dalam Quran. Macam Rabbana zalamna tu doa dalam Quran. Adapun doa Allahumma inna nas'alukal afwa itu doa dibaca oleh Nabi Musa, bukan, tak ada dalam Quran. Faham molek? Yang kedua, doa yang paling afdal doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga dibaca oleh para sahabat, yang keempat dibaca oleh para alim ulama. Itu peringkat doa. Jadi yang penting kita ni berdoa pada Allah. Jangan putus asa dengan Allah. Lepas sembahyang waktu paling baik ibu-ibu semua doa. Ni lepas sembahyang tak sip doa. Tak nak doa. Ada orang dia kata bid'ah doa lepas sembahyang. Tak tahulah mengaji macam mana. Zikir lepas sembahyang bid'ah. La ilaha illallah. Habis tu duduk saja. Duduk diam. Nah, ada orang tuan-tuan lepas sembahyang dia tak doa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik. Berzikir pun tak. Dia kata bid'ah. Sedangkan hadis yang sahih Nabi SAW beritahu, barang siapa yang lepas sembahyang sebut subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33. Berapa semua tu? 99. Capus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Capus ada berapa semua? 100. Siapa dia buat lagu tu semua tiap-tiap lepas sembahyang, Nabi kata lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh, ghufirallahu dzunubahu walau kamathali zabadil fil bahri. Riwayat Imam Muslim hadis ini. Siapa dia buat zikir tu tiap-tiap lepas sembahyang 100 kali tadi, hok sebut tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali 100. Nescaya Allah ampun dosanya, walaupun dosanya kamathali zabadil fil bahri, lebih banyak daripada buih yang ada dalam laut. Allahu Akbar. Untung kau rugi? Lama kau sekejap kalau buat lepas sembahyang? Apa tak buat? Malas. Banyak tengok tutup iman tak buat. Assalamualaikum, Al-Fatihah doa. Malah tu iman pun malah. Betul ni? Kalau kita sibuk sangat, tuan-tuan, tak usah duk astagfirullah. Jadi banyak. Orang kita ni dia banyak berzikir, banyak jadi panjang. Orang pun becilah. Buat ringkas. Lepas beri salat, astagfirullah, baca ayat kursi, ringkas ya. Lepas ayat kursi, Allah, ringkas. Jangan duk astagfirullah. Ada tu imam macam tu. La ilaha illallah. Orang duk tunggu lama. Orang nak balik, orang ada kerja, betul tak? Ni duk berlagu pula dah tu imam. La ilaha. Habis tu kau tu 10 minit dah. Sebab tu nak jadi tu imam ni payah tu ibu-ibu semua kena fikir orang belakang. Kita jadi imam jangan fikir kita seorang. Kena fikir orang belakang sebab ada anak menangis, ada orang nak pergi tanda, ada orang tua, ada orang muda, ada orang berjanji dengan orang macam-macam. Dia berjanji dengan orang, tak apalah lepas sembahyang aku pergi lah. Dia janji dengan orang. Tu imam tu pula bahan dua muka surat baca. Dalam sembahyang lagu mana hati dia? Macam mana dalam sembahyang hati dia? Dalam sembahyang nak celaka tu imam. Cih tu imam ni. Dalam hati dia, aku berjanji dengan orang dah. Ni masalah. Apa salah kalau baca surah lazimnya? Tak salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tapi tak sahur baca surah kecil. Nak baca surah besar-besar orang kata bagus. Tu imam ni hafiz.
kita niat kita lari, tak boleh. Baca ringkas-ringkas semayang pelik apanya tuan-tuan, tak salah. Sebab tu saya sukan tuan-tuan, orang jadi imam, contohnya budak tahfiz sekalipun, tak payah kejar sangatlah nak habis 30 juzuk Quran tarawih, tak payah, baca sendiri. Hok nak semayang ringkas, sebab makmum ni ramai macam-macam pesing. Betul tak? Ni nak kejar juga juzuk semalam mah. Hok tua 70 ke semayang nak ke. Siap lapar lagi balik, tak boleh dah, letih saya. 2 rakaat ya, tak mau dah, letih. Rugi. Apa salah kalau baca qul huwallah? Apa salah? Ada di zaman Nabi, ibu-ibu, seorang teriman ni dia semayang baca qul huwallah semua, tak baca surah lain. Di zaman Nabi, ni ada cerita dalam hadis. Semayang maghrib pun baca qul huwallah. Semayang isyak pun baca qul huwallah. Semayang zuhur pun qul huwallah. Siapa kau orang gelar dia teriman qul hu, orang panggil dia. Ni zaman Nabi, ni cerita betul ni tuan-tuan. Orang panggil dia teriman mana? Teriman qul hu. Kenapa? Baca qul huwallah, tak baca surah lain. Kalau dia jadi imam, dia baca qul hu. Allahu akbar, abi waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Esok pun qul huwallah pula. Lusa qul huwallah pula. Akhir antara sahabat ni puas. Apa qul hu semua hak lain lah kata. Sahabat ni pergi jumpa Nabi. Lalu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ada seorang tu imam tempat kami, qul hu semua baca. Isyak pun qul hu, maghrib pun qul hu, tak baca surah lain. Apa jawab Nabi? Dengar ni berjawapan tuan-tuan. Lalu dia jawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahawa surah itulah akan membawa dia syafaat masuk surga Allah di akhirat. Tengok. Tapi kalau kita semayang baca qul hu tu imam, sahur ke tak? Tak sahur. Orang kata, aku ingat qul huwallah. Bukan masalah ingat tuan-tuan. Kita semayang kena fikir orang belakang. Ada setengah tu imam baca panjang, Yasin tu 1 rakaat, selaklah makmum. Allahu akbar. Yasin 1 rakaat, boleh? Panjang ke pendek? Panjang. Tapi kalau semayang seorang, macam ayam patut padi. Jangan. Allahu akbar. Sebab tu saya jadi imam, saya tak suka baca surah panjang-panjang. Baca surah panjang boleh, sikitlah, ambil sikit. Jangan baca banyak. Contohnya tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman panjang. Tapi kita jadi imam baca sikit ya, separuh sikit. Baru makmum suka, tak letih, tak merayau kursi, ada lorak nak kecil. Makmum semaya kadang-kadang hok tahan kecil pun ada. Betul tak? Dia nak kecil dah sikit-sikit, dia kata tak apalah, semayang ni sekejap ya. Apa tu imam bahar 2 muka surat? Duk gitu makmum. Jangan. Allahu akbar. Ringkas. Tengok Habib Umar semayang, cepat ringkas. Habib-habib semua semayang ringkas. Orang pak kita je tunjuk khusyuk. Allah, lama semayang. Orang dah latih, ya Allah, aku lapar nasi ni. Kalau aku pergi makan nasi dulu tak apa tadi. Jangan ringkaskan semayang. Tu dia. Tapi dalam hadis kata semayang panjang ni semayang subuh, sunat baca panjang. Semayang subuh. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Semayang 5 waktu ni sunat baca panjang surah ialah semayang subuh. Sebab apa? Sebab dia 2 rakaat je. Hak lain banyak. 2 rakaat je subuh kan? Takkan lama sikit. Allahu akbar. Tapi jangan lama sangat. Tengok makmum. Tu dia. Hok duka citanya bulan Ramadan lah. Semua masjid banyak-banyak panggil orang hafiz belaka. Baca tu panjang-panjang. Bapa nak kejar biar habis 20 juzuk, 30 juzuk. Bukan salah, tak salah. Fikir makmum. Fikir makmum. Lepas tu Mekah baca panjang, tak kira lah Mekah, Madinah mana pun. Lagu tu benda. Seorang sahabat Nabi dia baca panjang semayang. Satu hari Nabi panggil dia. Sa'ad Abi Waqqas jadi imam baca panjang. Nabi panggil. Nabi katalah, kali kamu jangan baca panjang sebab belakang kamu tu ada budak, ada orang tua, ada orang sakit, ada budak. Baca pendek. Lagu tu.
Jadi kita ni tuan-tuan jangan putus asa dengan Allah. Minta banyak dengan Allah. Jangan minta sekali Allah tak bagi, minta dua Allah tak bagi sampai sebulan tak mau dah doa. Allah tak bagi pun aku doa. Contohnya ibu-ibu doa, ya Allah bagilah anak aku jadi baik. Tiba-tiba anak jadi jahat sampai mati. Contohlah Allah uji kita. Malah aku doa Allah tak bagi pun, jangan. Sebab bila kita doa kadang-kadang Allah tak bagi dunia, Allah nak uji kita. Nak tahu kita ni istiqamah atau tidak. Minta dengan Allah. Kalau kita sabar, kita istiqamah, maka diberi ganjaran lebih besar lagi oleh Allah di akhirat nanti. Lagu tu. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li. Maka oleh sebab itu kamu mintalah padaku, kata Allah, nescaya aku akan terima segala permohonan kamu. Wal yu'minu bi, tapi syarat beriman dengan aku. Bila kita doa pada Allah, syaratnya kita wal yu'minu bi, beriman dengan Allah. Maknanya kita doa mesti kita yakin doa kita ni Allah terima, baru Tuhan terima. Ada orang dia doa tapi dia tak yakin Allah terima. Rabbana, ikutlah Tuhan nak terima. Tak seterima pun tak apa. Dia doa lah gitu, tak boleh. Mana kita doa kena bersungguh. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Sesungguhnya Allah itu suka kepada seorang yang buat amal, doa kah, sembahyang kah, ayyutkinah, dia buat dengan bersungguh, buat dengan yakin. Mana bila kita doa, kita kena yakin doa kita ni pasti Allah terima. Lagu tu. Ibu-ibu bila kita sembahyang nak akad takbir, kita yakin dalam hati kita, sembahyang aku ni Allah terima. Baru betul. Ni malah aku tapi semayang paksalah, biarlah. Rasa macam tu dah, bagaimana Allah nak terima? Kita kena yakin, kita buat amal ni kena yakin. Kena percaya. Orang percaya maknanya yakin dalam hati kita. Sungguh aku semayang ni Allah yakin. Sebab aku semayang dengan belajar. Aku semayang dengan ada ilmu. Aku semayang dengan ada wuduk. Lagu tu. Barulah kita setiap amal yang kita buat itu kita ada keyakinan kepada Allah. Maka itu syarat yang paling besar Allah nak terima segala hajat kita. Nak terima doa kah, nak terima sembahyang kah, yang paling besar ialah yakin. Kerana yakin ni berkait dengan iman. Iman ni berkait dengan hati. Dikeluar daripada hati. Tak. Al-iman fis sudur, Nabi kata, iman ni duduk dalam hati, dalam dada kita. Bukan dia zahir. Maka setiap amal yang kita nak buat, doa ke, sembahyang ke, puasa ke, apa pun, mesti kita yakin kepada Allah bahawa amal yang aku buat ni diterima oleh Allah. Barulah setiap amal kita itu diterima. Yakin serta ikhlas, dua benda ni payah. Setiap amal yang kita nak buat mesti yakin dan ikhlas. Ni payah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani menyebut dalam kitab dia, ikhlas ni lebih susah daripada seekor semut yang warna hitam. Jalan atas batu warna hitam di waktu malam yang gelap. Nampak tak? Semut hitam. Kecil je. Jalan atas batu pun warna hitam. Lepas tu waktu malam yang gelap. Nampak tak semut? Tak nampak langsung. Betul tak? Jadi ikhlas dalam hati lebih susah pada tu lagi. Allahu Akbar. Amalan kita nak buat ni lebih susah pada tu. Semayang kita, puasa kita, belajar kita, mengaji kita, apa pun buat dengan kerana Allah lebih susah daripada nak tengok semut hitam tadi, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani. Allahu Akbar. Ada seorang di zaman dia ni orang sedekah. Dia tak nak orang tahu, dia nak Allah tahu. Akhirnya bocor juga rahsia, dia rayak juga ke orang. Maka Imam Abdul Wahab kata, tengok itulah susah nak beritahu, nak sembunyikan amalan yang kita buat. Kita buat ni kalau boleh nak suruh orang tahu. Betul tak? Kalau derma nak suruh orang tahu, akulah paling banyak derma. Contohnya masjid minta derma. Oh, aku bagi 1 juta, orang tu bagi RM10 ya. Nak suruh orang tahu, tengok dalam TV tulis kan, TV3 berapa derma, bank Islam 1,000. Tulis buat apa? Membang banyak ni. Orang ni banyak ni. Bapa nak suruh orang tahu. Maka nak suruh orang tahu tu makna kita tidak ada ikhlas dalam hati kita. Ni susah ni. Buat amal nak suruh orang tak tahu ni susah. Nak ikhlas. Contohnya ibu-ibu mari belajar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri ikhlas. Ada orang mari mengaji, dia pilih ustaz. Kalau ustaz ni aku pergi. Kalau ustaz ni
Tak nak, malah aku. Tak boleh lari konsep. Mana kita mari mengaji bukan kerana Allah, mari kerana ustaz. Tak betul niat kita. Mesti kita turun di rumah kita lillah mukhlishan liwajhillah. Mari mengaji kerana Allah. Balik rumah pun kerana Allah. Aku basuh pakaian suami aku, anak aku kerana Allah. Aku mari belajar pun kerana Allah. Aku sembahyang kerana Allah, bukan kerana orang suruh. Ini amalan ni lah yang paling susah sekali tuan-tuan, iaitu ikhlas. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat, dan seorang itu dia dapat apa yang dia niat. Kalau dia niat Allah, dapat Allah dalam hati dia. Kalau dalam hati dia niat duit, dapat duit. Dalam hati dia niat ustaz, dapat ustaz. Dalam hati dia dapat apa lagi? Nak puji orang, dapat kepujian orang. Lagu tu. Sebab hok mana mari ni, ibu-ibu semua niat tak sama. Semua tak sama. Saya niat, ibu-ibu tak tahu. Ibu-ibu niat, saya tak tahu. Tapi wa ma tukhfis sudur, Allah tahu benda yang sembunyi dalam hati kita. Allah tahu. Sebab tu kita kena ikhlas niat kita. Aku turun rumah ni, ya Allah, aku nak cari ilmu buat bekal akhirat. Niat lagu tu. Sebab tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, man liyata'allamal ilma, man intaqala liyata'allamal ilma ghufirallahu dhunubahu. Siapa-siapa yang niat keluar daripada rumah dia nak pergi belajar ilmu, liyata'allamal ilma, nak pergi cari ilmu. Tak, niat rumah dia, aku nak pergi masjid dengan orang kuliah, nak pergi cari ilmu, maka akan diampun semua dosanya yang telah lalu. Semua dosa yang lalu tu Allah ampun sebab kita mari belajar. Ibu-ibu nak pergi semayang masjid, satu langkah berjalan 10 Allah ampun dosa. Nabi sebut dalam hadis. Semalam saya baca hadis ni. Satu langkah kita nak pergi masjid, Allah beri 10 pahala. Satu langkah kita pergi masjid, nak cari ilmu, nak pergi semayang, Allah angkat 10 darjat dalam surga. Ada satu cerita di zaman Nabi kita Muhammad SAW, disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Satu kaum di zaman Nabi, rumah dia ibu-ibu jauh dengan rumah Nabi di Madinah, jauh. Jadi bila rumah dia jauh, jadi semayang ni dia datang lewat semua. Faham tak ni? Dia datang ada Nabi, rakaat pertama habis dah. Kadang-kadang rakaat kedua, kadang-kadang tahiyat akhir, kadang-kadang Nabi beri salam baru sampai. Lewat semua datang. Sebab apa? Sebab rumah dia jauh. Akhirnya ketua dia mesyuarat, kita ni tak boleh duduk jauh dah, rugi. Semayang lewat semua macam ni lah. Kita mesyuarat pindah semua sekali, duduk dekat dengan rumah Nabi Madinah. Setuju tak? Maka semua setuju. Pindah pergi duduk dekat rumah Nabi kita di Madinah, tuan-tuan. Bila duduk dekat rumah Nabi, semayang datang awal semua sebab dekat. Qomat pun dia lagi pergi, sempat lagi pergi. Azan pun sempat lagi. Nak, kadang-kadang sebelum azan pun dah boleh pergi sebab dekat. Nabi tengok, dulu lewat semua. Ni gua nak datang awal semua. Nabi tak tegur lagi, tuan-tuan. Nabi tengok, lama-lama Nabi panggil ketua dia. Mu ni dulu aku tengok puak-puak mu ni semayang lewat semua. Sekarang ni gua nak semayang awal. Dia jawab, gana ya Rasulullah, dulu kami lewat datang semayang kerana kami rumah jauh dengan rumahmu. Lepas tu sekarang ni gua nak ya awal ni. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni sebab pindah duduk dekat, sebab tu kami datang awal semayang, sebab tu kami sempat semayang. Lalu Nabi jawab macam mana? Nabi kata, kalau kamu tahu duduk jauh tu pahala banyak, nescaya kamu akan duduk jauh, kamu tak pindah. Dia pun pindah semula, duduk jauh lagi. Ini cerita betul dalam hadis, dalam metro tak ada. Ini cerita ni tak sebut dalam metro, TV3 tak sebut. Ini cerita ni disebut lagi kitab tafsir Ibnu Katsir. Nabi kata, kalau kamu tahu duduk jauh pahala banyak, mu duduk jauh lagi. Dia pun pindah semula, duduk jauh lagi, tuan-tuan. Tapi duduk jauh lagi pun dia ubah dah perangai. Dulu datang lewat, ni dah tawar. Nak rayaknya ibu-ibu, jangan kita putus asa mari belajar. Duduk jauh habis minyak kereta pun tak apalah, Allah nak beri pahala akhirat. Dah ni. Saya yakin ibu-ibu ni duduk jauh belaka. Hok ruginya, hok duduk dekat ni tak mari ni, hok duduk dekat. Rumah ni keliling masjid ni. Kalau keliling masjid ni perumahan, ambil di ujung ni, keliling kiri kanan 1, 2, 3 blok ni. Wakil rumah seorang. Tak muat dewan ni, kena buat dewan lain.
Tapi bapa tak mari. Dia tak tahu ke ada kuliah? Tahu. Bukan hari ni, bertahun-tahun dia buat tiap-tiap hari. Kenapa tak mari, tak datang? Sebab Allah tak beri hidayah. Mudah-mudahan ibu hok mari ni tetap Allah beri hidayah dan sampai mati hidayah Allah Taala insya-Allah. Doa dengan Allah. Doa Nabi ajar, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi baca doa ni setiap kali dalam sembahyang sebelum beri salam. Ibu-ibu kena amal doa ni. Kita pun kena baca doa ni, sunah Nabi. Belum beri salam, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Doa lain banyak lagi. Antara hadis lain Nabi baca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Doa lain banyak. Tapi dak main tu takut lupa. Baca hok pendek sudahlah. Allahumma ya muqallibal qulub, satu. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. 3 patah takkan tak ingat. Nasi bahan 4 pinggan makan. Tak. Doa 3 patah ya. Apa doa ni Nabi baca dalam semayang? Allahu akbar. Besar padilah. Doa apa? Minta Allah tetapkan iman, jangan balik. Tetapkan hati kita dalam Islam. Kalau boleh mati dalam agama Allah. Kalau boleh mati dalam duk tengah belajar ilmu ni insya-Allah. Duk tengah dengar kuliah ni mati. Oh, suka. Siapa nak mati angkat tangan? Tak sih pula. Mati dalam kuliah tak nak? Allahu akbar. Duk tengah dengar kuliah ni. Orang nak baca kuliah kita pun ni. Ada seorang ulama tempat saya belajar di Yaman. Dia tengah mengajar hadis, mati tengah mengajar tuan-tuan. Allahu akbar. Apa hadis dia baca? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Mati. Tengah mengajar hadis ni mati. Allahu akbar. Ulama tempat saya mengaji di Yaman. Anak murid beribu depan ni. Mati tengah mengajar baca hadis ni. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Dia pun mati. Nak cari mana lagu tu? Boleh buat tiru, boleh? Tak boleh tiru. Ini adalah kurniaan Allah. Sebab tu doa Nabi ajar, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, kesudahanlah kami dengan kesudahan yang baik. Jangan kamu kesudahan kami dengan kesudahan yang jahat. Sebab apa? Tengok dalam hadis-hadis cerita bersisa ada 60,000 anak murid ibu-ibu boleh terbang atas udara. Ada tak dalam dunia ni orang mengaji anak murid boleh terbang? Cuba rayak sekolah mana? Universiti mana? Ada? Anak murid boleh terbang? Tak ada. Semua naik kapal terbang. Bukan boleh terbang, naik kapal terbang. Bersisa ni anak murid dia 60,000 orang. Semua boleh terbang atas langit. Tapi mati dah keadaan berzina pada Allah, wal-iyazubillah. Tengok Allah balik. Bersisa alim. Ada seorang lagi pelacur, siang malam zina, tapi mati masuk surga. Tengok Allah buat. Ini pentingnya kesudahan. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu Allah kira yang akhir. Tuan-tuan tengok orang berlomba lari. Ni musim sukan dalam TV ni sukan ni. Berlomba lari lah, berenang lah. Dia kira orang siapa awal ke siapa akhir. Dia kira orang akhir ke orang awal. Orang yang berenang faham molek soalan ni. Tanah orang yang pertandingan berlomba lari contohnya. Tak. Dia kira di garisan penamat ke dia kira orang di awal ni laju depan ni. Hok mana dia kira? Dia kira hok akhir tu. Walaupun hok siapa akhir tu awal ni dia slow. Slow je belum lari slow. Jalan orang lain depan dah. Tak benar lagi. Siapa dia yang sampai depan? Kadang-kadang hok slow ni dulu sampai. Tuan-tuan tengok cerita Arnak dengan kura-kura. Cerita ni lama dah dalam buku. Arnak dengan kura-kura. Arnak ni dak sang kacir, ada cerita sang kacir dengan kura-kura. Dak lari, belum mau lari. Sang kura kata sang kacir, boleh tak kita belum mau lari dua? Kacir kata mu tak sahaja akulah, aku laju.
Mu jalan gedek-gedek nak ajak aku, agahnya. Kura kata belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Berlomba lah kancing dengan kura-kura tuan-tuan. Pung, laju kancing di depan. Beribuk lagi. Tak nampak kura. Kura slow ya. Dek. Tapi sampai saat tengah jalan, sang kancing tengok ada pokok moktan, rambutan. Orang Kelantan panggil moktan. Buah rambutan. Bila kancing tengok buah rambutan, dia berhenti, belum mau lari, naik pokok rambutan, makan rambutan dulu. Makan kenyang tuan-tuan. Kenyang juga, turun rumah tidur, turun bawah tidur. Bila tidur lama lah, betul tak? Kura pun mari. Kura duduk belakang tadi, gedek mari. Dia pun tengok, oh tidur menatang ni. Tak dia ajak aku. Berlomba ni tidur. Ni peluang aku. Kura pun laju. Gerung laju. Dekat nak sampai garis penamat. Baru kancing bangun. Oh mana kura? Tengok dah jauh dah. Akhirnya kura menang. Nak rayaknya tuan-tuan, kita ni kesudahan kita tak tahu lagi. Kadang-kadang kita di awal ni baik, kadang-kadang di ujungnya jahat, wal-iyazubillah. Kita minta Allah jadi kita permulaan baik dan akhirnya baik, insya-Allah, amin. Faham dia ni? Al-Imam Ibnu Athaillah menyebut dalam kitab Hikam, man naja fi bidayah naja fi nihayah. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, siapa dia yang berjaya di awal, insya-Allah dia akan berjaya siapa? Akhir. Tetapi kalau dia permulaan tak berjaya dah, jadi susahlah nak berjaya di akhir. Contoh paling mudah, kereta api. Kena ada kereta api? Train. Naik kereta api. Nak ibu-ibu naik kereta api, naik train, kalau stesen pertama jatuh dah rel, siapa ada akhir? Tak sampai. Jadi insya-Allah kalau train ni pertama stesen dia dah steady, dah bagus, dah baik dah, insya-Allah sampai stesen akhir pun akan selamat. Begitu juga amalan kita atas dunia. Di permulaan kita baik, insya-Allah sampai akhir baik. Tapi kalau permulaan kita tak baik, ditakuti hujungnya juga sampai tak baik, wal iyazubillah. Lagu tu. Baik. Syarat doa kita wal yu'minu bi. Kita kena beriman, kita kena yakin bahawa doa kita ni Allah terima tuan-tuan, ibu-ibu semua. Baik. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu itu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Rasyada yarshudu. Dapat petunjuk daripada Allah. Mursyid. Sebab tu guru ni ada nama guru mursyid. Guru yang boleh menunjuk seorang anak muridnya jalan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu dipanggil guru yang mursyid. Sama ada pakaian dia, sama ada perbuatan dia, sama ada anggota tubuh badan dia. Kalau kita tengok seorang guru itu menyebabkan dekat kita dengan Allah, ingat kita pada mati, ingat kita pada akhirat, ingat kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua dipanggil guru yang mursyid. Macam tu. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Hafal hadis Nabi 1 juta hadis. Allahu Akbar. 1 juta hadis Nabi hafal tuan-tuan. Kita ni 40 hadis tak hafal lagi. 60 tahun dah umur. Tak hafal lagi 40 hadis. Kena hafal ibu-ibu hadis paling kurang ingat 40 hadis dalam dada. Siapa dia hafal 40 hadis waktu hidup atas dunia, bila dia mati Allah akan himpun dia bersama dengan nabi-nabi fuqaha di akhirat. Lagu tu. Nisa hadis pun dah hafal. Tapi orang putih hafal, kamu Inggeris tu hafal. Allahu Akbar. Dalam rumah tak cakap Melayu, cakap Inggeris dengan anak. Hebatnya. Tapi yang duka citanya Quran tak boleh baca. Umur 5-60 dah, Quran tak boleh baca lagi. Nak mati esok karam menghadap Allah macam mana? Tapi orang putih, hebat. Cakap orang putih daripada pagi pas malam, tak cakap Melayu dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Masuk kubur malaikat tanya tak bahasa Inggeris nak tanya? Tuan-tuan masuk kubur malaikat tanya ke? How are you? Tanya tak? Malaikat tanya ke? What is your name? Tanya. Dah. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa yang buatmu? Siapa beri makan pada kamu? Siapa dia beri nyawa kamu? Siapa dia? Allah. Kalau waktu hidup atas dunia ni macam ibu-ibu, insya-Allah mari mengaji, insya-Allah boleh jawablah Allah di akhirat. Tapi orang tak mari belajar, orang tak semayang nak jawab Allah macam mana dalam kubur?
Nak jawab macam mana? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tuhanku apa nama ni, bola golf. Sebab main bola golf atas dunia. Sampai tinggal sembahyang duk main golf. Siapa tak mari mengaji, main golf. Nak jawab apa? Jawab mengikut benda yang kita lara atas dunia ni apa dia? Benda yang kita suka apa dia? Ada orang suka pada bola, jawab bola lah. Siapa dia Tuhan kamu? Bola. Bapa bola? Siapa tengok bola, siapa tak semayang. Allahu Akbar. Itu benda. Jadi ibu-ibu semua, insya-Allah Allah beri kita istiqamah berdoa, insya-Allah. Allah beri kita istiqamah belajar, insya-Allah. Dan belajar ni jangan rasa kita pandai. Semakin belajar semakin jahil. Jangan kita belajar ada ustaz rakyat kita, aku tahu dah. Jangan. Kalau ustaz yang mengajar tu rakyat benda yang kita tahu dah sekalipun, kita jangan rasa malah aku tahu dah. Jangan. Sampai kata ulama, sampai kamu dengar 1000 kali pun kamu anggap macam kamu dengar kali pertama baru. Ni payah nak belajar ni, ni payah ni. Kita ni kalau dengar sekali tahu dah, orang rakyat kali kedua nak dengar ke tak? Tak sih dah. Kurang. Biarlah aku tahu dah. Contoh macam ibu-ibu, kalau orang mengajar matematik 2 tambah 2 4, mesti tahu dah. Tiba-tiba masuk kelas 1 orang ajar satu juga. 2 tambah 2 tak payah ajar, tahu dah. Tapi kita jangan anggap kita tahu. Kita anggap walaupun benda itu kita telah lalui, walaupun 1000 kali, kita anggap kali pertama baru aku dengar dalam hidup aku. Barulah kita akan ditambah rezeki, ditambah ilmu oleh Allah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kullu zadani ilma zadani fahma bijahli nafsi. Kata Imam Syafi'i, setiap bertambahnya ilmu aku kepada Allah, maka bertambah jahilah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ngaji sikit berasa alih, ni masalah. Dunia lah ni banyak dalam Facebook, dalam YouTube. Dak orang memfitnah ulama. Mu kata kat aku kata kamu. Hak ni kata sesat, hak ni kata doa, hak ni kata tak ada hadis, hak ni kata ini. Kenapa? Sebab berpunca daripada belajar sikit rasa pandai. Ini masalah. Kalau orang yang alim sungguh, dia tak bergaduh. Kalau orang yang pandai sungguh, dia tak bergaduh. Sebab apa? Sebab ilmu Allah ni luas. Lagu tu. Tengok 4 mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Pernah tak bergaduh? Tak pernah bergaduh. Sedangkan pendapat yang berbeza. Kenapa tak gaduh? Sebab dia meyakini bahawa ilmu Allah tu luas. Kita ni mengaji sikit, ustaz ni kata gini, ustaz ni kata macam ni. Macam mana pula ni? Sebab kita tidak yakin bahawa ilmu Allah tu luas. Kita rasa sempit ya. Dan kita yakin kita belajar ni aku tahu belakang dah. Ini sifat syaitan dia panggil. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang datang belajar ni kena buang sifat ni. Buang sifat kita rasa kita pandai. Buang sifat kita angkuh. Buang kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Bahkan bila kita belajar kita kena rasa kita lebih hina daripada orang lain. Itulah sifat yang paling afdal yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa dia yang tawadha', Allah Taala angkat darjat dia. Siapa dia yang sombong, Allah Taala akan jatuhkan dia. Macam syaitan. Syaitan ni alim, kuat ibadah, tapi kenapa jadi syaitan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Punca yang pertama, dia rasa dia lebih baik pada orang lain. Ini punca yang pertama. Dia rasa dia lebih kuat ibadat pada orang lain. Berlaku di zaman bersisa sendiri. Satu hari beramal dalam masjid, syaitan ni Allah Ta'ala uji rupa seekor syaitan ni berupa seorang manusia. Pergi rumah bersisa, di masjid dia duduk 3 hari 3 malam. Bersisa ni makan minum, tapi syaitan hok berupa orang ni 3 hari tak makan tak minum, dia buat ibadah. Lalu bersisa tanya, mu ni siapa? Dia tak royak lah, dia syaitan. Aku ni begini. Lepas tu kamu boleh kuat buat ibadat macam mana? Dia kata senang je, mu kena buat maksiat. Bersisa kata mana boleh buat maksiat, Allah larang gini. Akhirnya diuji oleh Allah. Datang perempuan yang jual arak ni begini ceritanya. Akhirnya tuan-tuan dia berzina dan bunuh. Akhirnya mati dalam keadaan tak sempat bertaubat pada Allah. Ini nak beritahu pada kita, berpunca kita ni rasa lebih baik pada orang lain, itu adalah kesilapan yang sangat besar.
Seorang ulama di Indonesia, Kia Zaini, dia sebut dalam kitab dia, antara wasiat 10 wasiat salah satu, jangan kamu anggap diri kamu itu lebih baik pada orang lain. Lagu tu. Jadi hendaklah kita sentiasa muhasabah diri kita ibu-ibu dengan cara kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan Ramadan baru ni kita boleh doa banyak yang Nabi ajar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka di bulan lain juga pun hendaklah kita istiqamah juga doa. Banyak macam mana kita minta di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita boleh berdoa pada Allah siang dan malam, apakah salahnya di bulan lain kalau kita berdoa macam tu? Istiqamah amal ni susah. Siti Aisyah bertanya Nabi, ahabul a'malu ilallah ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah suka? Lalu Nabi jawab, ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling Allah suka ialah kamu istiqamah walaupun sedikit. Tiap-tiap lepas sembahyang walaupun sedikit doa jangan tinggal. Lepas sembahyang ibu-ibu, ada satu amalan jangan tinggal lah. Sibuk macam mana pun. Apa dia? Baca ayat kursi. Boleh tak amal? Sibuk macam mana pun jangan tinggal. Lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, isyak, subuh, 5 waktu istiqamah sampai mati. Baca ayat kursi. Ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu macam mana. Baca ayat kursi sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tak sampai seminit. Tapi kenapa tak baca? Malah. Istiqamahlah ibu-ibu baca tiap-tiap lepas sembahyang. Nabi kata padilatnya siapa dia yang baca ayat kursi tiap-tiap lepas sembahyang fardu dia tak tinggal, tidak ada benda yang menegah untuk dia masuk surga melainkan dia mati terus masuk surga Allah. Allahu akbar. Tapi apa tu imam ramai tak buat? Tak tahukah? Tahu. Kenapa tak buat? Sebab nak amal ilmu itu bukan senang. Itu dapat hidayah daripada Allah. Nak belajar tu susah dah. Nak amal apa yang belajar itu susah lagi. Betul tak? Ibu-ibu datang belajar dengan nak amal apa yang belajar, mana susah? Mana susah? Susah nak amal apa yang belajar. Belajar tu susah dah. Nak pergi dengar, pagi ni ada 2 sesi ustaz ni, dengar cukup lah, balik mengatuk letih. Susah dah nak mari duduk 2 tu pun. Tapi nak amal hak mengaji 2-2 ustaz rakyat, susah lagi kah? Susah lagi. Allahu akbar. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Kita amal ni ibu-ibu, bukan semua manusia boleh amal apa yang disuruh oleh Allah. Tak ada orang atas dunia boleh amal semua illa Nabi kita seorang Muhammad SAW. Tapi Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seorang itu Allah Ta'ala tidak hukum melainkan dia amal apa sekadar dia mampu. Mampu tu buat sekat tu. Kalau gitu kalau gitu aku ni tak mampu nak semayang, tak payah semayang. Mana boleh gitu? Hak benar wajib mesti kena mampu. Benar sunat baru sekadar mampu. Faham molek? Ada orang dia faham ayat tu, kalau gitu semayang 5 waktu aku tak mampu, tak payah semayang. Mana boleh? Itu benar fardu ain, benar wajib. Itu dia. Dan Allah Ta'ala pun perintah kepada kita, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kamu selesai daripada semayang, maka pintakanlah olehmu doa pada Allah. Tuhan pun suruh kita doa lepas semayang. Sebab dalam hadis Nabi kata tarkud doa maksiyah. Siapa dia tinggal doa tu maksiat. Allahu akbar. Ad-doa mukhul ibadah. Dalam hadis lain Nabi kata berdoa itu mukhul ibadah, kepala bagi ibadah, ketua bagi ibadah. Tu dia. Sebab tu bila kita doa mana cukup komplit.
Tu dia. Amal kita. Tuan-tuan lepas sembahyang, kalau kita tak doa, kadang-kadang sembahyang kita ni lalai. Allahu Akbar. Dalam kepala tu ingat belaka. Duit hilang 2 tahun lepas ingat. Duit hilang 2 tahun lepas ingat dah sembahyang. Allah Akbar. Syaitan mari. Oh, aku letak sini. Syaitan mari. Tengok. Padahal 2 tahun dah hilang duit tu. Nak cari beg tak jumpa. Syaitan kata duduk sini. Ada. Balik rumah tengok ada sungguh. Allahu Akbar. Mana kita sembahyang tu lara. Maka nak tutup lara kita lah kita doa. Lepas sembahyang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana itu, Rabbana ini. Ikutlah doa macam-macam. Maka tujuan doa itu ialah supaya Allah menutup keaiban, kelonggaran sesuatu ibadah yang kita buat. Sebab itulah bila setiap amal yang kita buat disunatkan, disudahi dengan doa. Tujuannya segala kekurangan kita itu dimaaf, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pendengar, kerana sesungguhnya Allah itu amat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa kepada Allah. Allah tak pernah jemuh daripada hamba-Nya yang berdoa. Yang Allah tak suka ialah hamba-Nya yang tidak berdoa, kerana dianggap hamba itu sombong, angkuh dengan Allah. Contohnya Assalamualaikum, cung balik. Mana kita macam kita angkuh dengan Allah. Macam kita pergi rumah orang lah, tak beri salam, pakai turun kereta terus naik masuk bilik. Boleh gitu? Boleh buat gitu? Tak boleh. Pergi rumah orang kena pecek loceng dulu, kena beri salam dulu. Kalau orang tak buka boleh masuk? Ni dak orang tak buka, rukah pagar pula masuk. Boleh? Tak boleh. Begitu juga kita dengan Allah. Biar ada adab. Adab kita bila lepas sembahyang, aku ni lemah ya Allah, doa. Apa dosa aku ya Allah? Apa kesilapan aku ya Allah? Terimalah sembahyang aku ya Allah. Walaupun dalam sembahyang aku tak dilupa ya Allah. Minta dengan Allah macam tu. Mengaku diri kita tu salah, mengaku diri kita, merayu diri, itu yang terlebih Allah sayang. Lebih sayang Allah pada hamba-Nya, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anak yang kecil. Disebut dalam hadis. Gitu mo tuan-tuan, hebatnya. Maka oleh sebab itu hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah siang dan malam. Baik, habis. Pukul berapa dah? 11.45. 1 jam cukup dah. Tak boleh mengaji banyak-banyak bid'ah. Allahu Akbar. Mengaji sikit-sikit ya ibu-ibu. Mengaji amal. Tak, kalau tak amal, Allah. Tak amal sekadar mampu insya-Allah. Tak, Allahu Akbar. Ada 2-3 syarat doa Allah nak terima ni, kita berhentilah. Siapa dia doa? Ada 2-3 syarat. Disebut dalam hadis, siapa dia doa 2-3 syarat ni, pasti Allah terima doa dia. Syarat yang pertama, doa dimula dengan puji Allah. Iaitu sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Ikutlah. Ini syarat pertama. Apa doa apa? Puji Allah. Syarat pertama. Syarat yang kedua, selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selawat ni ada 3 riwayat. Ada riwayat kata selawat di awal, ada kata selawat di awal dan akhir, dan ada pendapat yang mengatakan selawat di awal doa, di tengah doa, di akhir doa. Allahu Akbar. Itu sebab yang mustajab. Yang ketiga, doa pada 2 ibu bapa. Ini asbab Allah Ta'ala terima doa kita. Jangan kita doa kita seorang, ya Allah aku, ya Allah aku. Mak pak tak pernah sebut. Tak boleh. 3. Dan yang terakhir, syarat yang keempat, Nabi kata ialah kita menyebut nama Allah di dalam doa kita. Yang 99 tu, sebut mana-mana, ikut. Ya Rahman, Ya Rahim, ikut mana-mana hak kita nak sebut. Yang paling baik sekali ialah Ya Arhamar Rahimin. Ada riwayat kata Ya Hayyu Ya Qayyum. Siapa-siapa yang doa bila sebut Ya Arhamar Rahimin 3 kali, nescaya bergegar arasy Allah nak terima doa orang itu. Jangan main-main tuan-tuan doa Ya Arhamar Rahimin. Sebab itulah dalam kitab Majmu' yang dikarang oleh Abi Abdullah bin Husain bin Tahir, dia sebut Ya Arhamar Rahimin. Diulang berpuluh-puluh kali dalam doa dia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا الشاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين. Banyak berulang 10 kali. Doa ini disebut dalam kitab Khulasah Habib Umar sekarang. Kitab kecil tu tuan-tuan, ibu-ibu boleh beli di kedai, ada jual. Khulasah kecil tu, Khulasah Madad. Ya dia karang oleh Habib Umar. Dalam tu ada doa ya Arhamar Rahimin. Allahu akbar. Akhir sekali ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin thumma salatu wassalam ala khairil anam. Itu doa yang dia tulis sekarang. Panjanglah doa tu ibu-ibu. Kena hafal doa ni ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pemaaf, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Kasihan, kasihanilah kami. Itu doa minta dengan Allah, mengayu pada Allah. Sebab siapa dia sebut ya Arhamar Rahimin, dalam doanya Allah wakilkan seorang malaikat jo amin doa dia. Ya amin, amin. Allah terima dah, Allah terima dah. Sebab tu kita kena banyak sebut ya Arhamar Rahimin. Itu 4 syarat. Allah nak terima, mempermudahkan doa kita. Syarat yang pertama apa dia? Puji Allah. Syarat kedua selawat ke Nabi kita Muhammad SAW. Syarat ketiga doa pada ibu bapa dan doa kita. Syarat yang keempat sebut nama-nama Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah kuliah yang ringkas pada pagi tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua Allah Ta'ala terima segala amal yang kita buat selama ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengistiqamahkan amalan kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam iman dan terkumpul dalam surga di akhirat bighairi hisab, insya-Allah. Bersama Nabi kita di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang terakhirnya, saya ni lama dah tak mari kuliah sini, ibu-ibu, betul tak? Sebab duk sibuk sangat sekarang ni. Duk cari, duk tengah nak buat masjid, tak siap lagi sekarang ni ibu-ibu. Masjid saya buka pondok di Kelantan. Masjid saya tu sekarang ni kita telah dapat derma 1 juta derma. Kita kutip setahun derma orang ramai 1 juta. Jadi nak lagi ibu-ibu lebih kurang dalam 200,000 lagi, insya-Allah. Tu. Jadi insya-Allah ibu-ibu boleh bubuh dalam ketah orang bagi ni. Tu. Fire orang bagi tu. Daripada belakang ke depan. Dah. Tiap-tiap seorang bubuh banyak sikit. Jangan bubuh RM1 lambat siap masjid aku. Dah, bubuh bagi banyak, seorang 100, seorang 1000, siaplah. Tu dia, bubuh bagi ikhlas. Dah, seorang 1000. Ya, insya-Allah. Dah, duit mati tinggal juga. Dah. Ataupun ibu-ibu nak beri saya sendiri depan lepas ni boleh juga, insya-Allah. Ada zakat ke, ada apa ke, bubuh dalam tu. Dah, wak mari ke depan, daripada belakang ke depan. Tu dia dah. Insya-Allah dengan ikhlas. Masjid saya tu di Kelantan, di Macang. Boleh pergi tengok ziarah. Kalau tak percaya boleh pergi tengok. Takut dia kata ustaz ni tipu ke kutip duit. Kita tengok sendiri. 1 juta macam mana masjid, kita tengok 2 tingkat. Besar tuan-tuan. Atasnya kita buat asrama kiri kanan masjid, bawahnya masjid. Dan insya-Allah bulan 1 ni kita ambil belajar. Bulan 1 ni 5 bulan lagi. Belajarnya free sampai mati. Daripada umur 13 sampai mati free, tak ada lagi orang buat. Tu dia, belajar free. Allahu akbar. Api air pun tak bayar-bayar. Sendiri ya, makan sendiri, minum sendiri. Kalau belajar free, dah makan minum saya bagi, saya mati, bukan tuan-tuan mati. Ya. Insya-Allah pakat beri derma belakang, ataupun ibu-ibu nak beri sendiri pada saya depan pun boleh, insya-Allah. Jadi bubuh tuan-tuan, insya-Allah. Jangan sayang duit. Allah tambah lagi rezeki lain, insya-Allah. Jadi orang yang ada anak nak hantar boleh bulan 1 nanti pergi Kelantan jumpa saya. Nah, tapi sebelum bulan 1, mungkin bulan 11 ni kita akan buat mari pamphlet. Kena ada pamphlet? Ketah besar tu lah. Ketah tu. Kita akan buat mari nanti, insya-Allah. Bulan 11, 12, 2 bulan pendaftaran, 2 bulan. Bulan 1 tu belajar dah. Jadi nanti bulan 11 nanti kita akan cetak bagi, insya-Allah. Nombor telefon apa, gambar masjid macam mana.
cara belajar macam mana nanti kita tengok semua. Lagu tu. Insya-Allah ibu-ibu boleh derma. Dan kalau tak percaya boleh pergi ke Kelantan tengok. Kita tengok di Kelantan. Tanya orang Kelantan, mana gak pondok ustaz budak semua orang kenal. Kalau tak kenal nak mati. Orang Kelantan kenal semua. Tu dia insya-Allah di Macang. Jadi bagi derma. Yang tak nak bagi lalan tu nak jumpa saya sendiri pun boleh. Nak minta nombor akaun, nak ambil nombor telefon dan sebagainya insya-Allah. Jadi saya tak mahu masa panjang tuan-tuan semua. Jadi sekadar itu dan kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang dengan izin Allah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana, wahai Tuhan ampunlah semua dosa kami. Wali walidina, ya Allah ampunlah dosa dua ibu bapa kami. Wali masyaikhina, ya Allah ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Wa jiranina, ya Allah ampunlah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Wali ashabil huquqi alaina, ya Allah tolong ampun juga dosa orang yang ada hak atas kami dan kami ada hak atas orang ya Allah. Ya Allah kamu ampunlah semua dosa kami. Dosa kami buat dengan sengaja, dosa kami buat dengan tidak sengaja, dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa baru, minta kamu ampun semua ya Allah. Tidak ada orang lain yang maha pengampun melainkan kamu seorang yang boleh ampun dosa kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. فرج على المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي تركيا وفي جنوب تايلاند وفي ماليزيا يا الله. وخصوصا بلادنا Selangor Darul Ihsan ya Allah, Kelantan Darul Naim ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna وإليك أنبنا وإليك المصير وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.